Seterusnya kita akan bincangkan perbezaan antara ketaksaan bahasa dan gaya kreatif, serta mengapa kedua-duanya memberi kesan besar dalam penulisan, terutamanya penulisan formal. Yang pertama, ketaksaan bahasa berlaku apabila penulis menggunakan bahasa dengan cara yang tidak tepat. Ini termasuklah ejaan yang salah, struktur ayat yang berterabur ataupun memilih perkataan yang tidak membawa maksud sebenar. Masalah seperti ini boleh mengaburkan makna dan membuatkan pembaca salah faham tentang apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi, dalam penulisan formal seperti laporan akademik, surat rasmi ataupun artikel ilmiah, ketaksaan dianggap satu kesilapan besar. Ini kerana ketepatan bahasa mencerminkan profesionalisme dan penguasaan penulis terhadap topik. Jika terdapat banyak ketaksaan, mesej menjadi kurang jelas dan kredibiliti penulis turut terjejas. Pembaca pula mungkin berasa ragu-ragu terhadap ketepatan fakta ataupun hujah yang dikemukakan. Sebaliknya, gaya kreatif digunakan secara sedar untuk menghidupkan penulisan. Teknik seperti metafora, simili dan personifikasi membolehkan penulis menyampaikan emosi atau idea dengan lebih menarik dan berkesan. Walaupun gaya kreatif menggunakan bahasa yang lebih imajinatif, ia tidak mengelirukan pembaca kerana ia dirancang dengan tujuan tertentu. Dalam karya seperti cerpen ataupun sajak, gaya kreatif membantu pembaca merasai suasana, memahami perasaan watak dan menafsir makna tersirat dengan lebih mendalam. Namun, dalam penulisan formal, gaya kreatif digunakan secara minimum. Maksudnya sekadar untuk memperindah penjelasan ataupun menarik minat pembaca. Tetapi bukan sehingga menjejaskan kejelasan dan ketepatan maklumat. Jadi kesimpulannya, ketaksaan bahasa perlu dielakkan sepenuhnya kerana ia mengganggu kefahaman dan menjejaskan profesionalisme. Sebaliknya, gaya kreatif boleh digunakan sebagai alat untuk memperkaya penulisan, asalkan ia seimbang dan tidak menjejaskan mesej utama. Penulis yang baik tahu membezakan antara kesilapan bahasa dan kreativiti serta menggunakannya mengikut konteks yang sesuai.